Masalah yang sama tapi masih belum selesai. Jadi sebab tu saya memang galakkan waris-waris ni kumpul dan berbincang berkenaan dengan harta pusaka ni. Apa yang nak dibuat sebenarnya? Bincanglah siapa yang nak menguruskan, siapa yang nak cari maklumat, siapa yang nak buat permohonan. Lepas tu bincang juga bagaimana harta ni nak dibuat. Maksudnya nak dijual ke, nak masuk nama-nama waris ke, bincang. Tapi saya sangat galakkan kalau boleh ada yang lead lah keluarga ni. Bukan apa, sebab mungkin masing-masing sibuk. Ada yang komitmen kerja, komitmen keluarga dan macam mungkin duduk jauh. Jadi susah nak uruskan. Jadi kalau ada pihak ketiga yang boleh bantu, itu lagi baik. Ataupun bagi je pihak ketiga uruskan. Jadi waris hanya tunggu bicara dan bicara je. Lepas tu lain-lain urusan diuruskan oleh pihak ketiga. Jadi kalau kata yang bertanya ni ada masalah dan nak pihak ketiga bantu, boleh DM saya. Saya cuba bantu apa yang boleh.